Video ni khas untuk anak-anak muda. Bagi golongan anak muda 20-an, mungkin kita rasakan hidup kita hanya untuk enjoy. Sementara masih muda, mungkin kita rasa tak perlu untuk fikir soal masa depan. Dan hari tua di waktu muda ini, apa yang perlu kita lakukan hanyalah enjoy. Dengan kehidupan muda kita sepuasnya. Sebelum tu, boleh tengok video ni sampai habis, share kepada kenalan rakan muda agar dapat manfaat. Tapi tahukah anda pemikiran sebegini sebenarnya akan merosakkan masa depan kita? Ramai yang tidak ada simpanan kecemasan, dana deposit rumah, dana perkahwinan atau dana persaraan. Sedangkan waktu muda inilah waktu terbaik untuk kita mulakan simpanan untuk masa hadapan kita. Sebenarnya ramai orang tidak boleh untuk melihat wang. Bila kita tengok wang, kita akan berfikir untuk berbelanja kerana itulah fitrah wang dicipta, iaitu untuk dibelanjakan. Sebab itulah ramai orang gagal ada simpanan kecemasan walaupun RM1,000. Tetapi hanya berbeza untuk disimpan. Semakin banyak kita simpan, semakin sayang untuk kita gunakan emas untuk perkara yang tidak perlu. Oleh itu adalah baik jika sudah mula menyimpan emas seawal yang boleh. Jadikan emas sebagai satu platform untuk mencapai matlamat simpanan dengan lebih cepat. Jadikan emas dana perkahwinan, dana deposit rumah, dana umrah atau haji, dan sebagainya. Jadi untuk anak muda sekalian, janganlah kita terlalu leka dan alfa, tetapi hiduplah sederhana di hari muda agar kita dapat menikmati hidup yang sebenarnya di hari tua kelak. Mula awal kehidupan lebih baik bajet kecil, tak ada masalah. Kita boleh menabung di akaun emas gap serendah RM100 secara berperingkat. Emas semakin disimpan, semakin berdisiplin terhadap kod. Jika anda berminat untuk mendapatkan bimbingan percuma dan menjadi penyimpan emas yang berilmu, boleh reach saya untuk saya guide cara dan langkah ikut bajet tuan-tuan.